أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم فقهناه في الدين وعلمنا التأويل. اللهم يسر ولا تعسر يا كريم. Amin. Alhamdulillah. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini dapat kita bertemu lagi dalam majlis ilmu. Moga-moga kehadiran kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi kita tak lama lagi nak masuk raya haji ataupun raya korban, yang mana setiap kita semua ni ada gear belaka. Ada 2 gear, ada 3 gear. So tu biasa ya. So tu biasa. Apa? Memang orang ada piti, orang ada kemampuan kena korban. Kena melaksanakan ibadah korban. Ada kemampuan ini dari segi keuangan, kena buat ibadah korban. Tapi kalau tak buat, ada piti tak buat. Nabi sebut dalam hadis dia, lagu mana maksud dia? Nabi kata seolah-olah dia larang jangan pergi pak sembahyang gapo masjid kami bersembahyang pada hari raya tu dah. Ada sebut dalam hadis Nabi bunyi gitulah, tapi kelik tengok hadis molek dah, tapi lebih kurang gitulah bunyi hadis tu. Orang yang mampu tetapi tak buat, Nabi larang. Nabi kata seolah-olah dia ni tak kena orang ni pergi pak dia sembahyang. Nak menggambarkan kepada kita bahawasanya korban ni, ibadah korban ni tidak wajib tetapi dituntut. Dituntut. Ada piti kena buat. Kita piti tak ada, tak apa nak cukup. Maka jadi tak cukup sengoti nama. Benda yang ada, kira tak ada. Maka jadi tak ada sungguh. Kelik-kelik tengok tak ada sungguh. Jangan terlebih buat gorang. Kalau mampu kena buat. Itu hadis Nabi. Boleh klik cek tengok dalam hadis Nabi berkaitan dengan ibadah korban. Baik, hari ni bukan nak cerita pasal korban. Semuanya mukadimah dia dah. Gong-gong kita dekat nak korban ni, nama pergi cari lolo baru nak tak berjumpa adalah. La ni ada lagi. La ni ada lagi. Nak tu la ni ada lagi. Masa dia ada lagi, dah lagi kecek kira. Sebab kemarin pun ada orang nanya lah. Ada ke orang nak pergi, ada ke orang tak cukup pergi, macam-macam lah. Dia nanya, Ambo kata kena tanya hak bahagia dia lah. Ambo ni tak reti mana lebat ni. Kita ambil hak gear kita awal-awal lagi. Hak gear kita ni booking awal-awal lagi. Tak jadi masalah dah. Nak tu kita setiap tahun kalau boleh, kalau yang mampu kena buat, dah kena melaksanakan. Dia sebenarnya kalau kita nak sungguh, dia tak nanti tak payah mana. Kita kena sipet dah. Berapa kena sipet? 5 riyal sehari pun bulanan dah. 5 riyal sehari ataupun 3 riyal sehari bulanan dah. Sehari 3 riyal, sebulan berapa? 30 hari sebulan. 3 kali 10, 30. Kalau 30 hari, 90. 90 kali setahun, 12 bulan. Tu berapa? 1000 riyal tak?
Pas bulan ni 800 riyal ya. Sogi besar dah 800 riyal. Lebih dah. Lebih pada cukup dah. 3 riyal sehari. Kita beli rokok pun 7 riyal lebih sehari. Kadang-kadang tak cukup 3 riyal, 7 riyal. 2 buku tak cukup. Dah. 17 dah. Kalau hak seluduk 7 riyal. Ayatnya mahal rokok lagi pada lembu di korban tu. Tapi rokok tak boleh pahala. Tak boleh pahala rokok. Habis rokok malas lagi beli lagi. Kalau kita kata habis gula, dia kata esok-esok lah. Kalau bini abahmu habis gula dah ni. Aku tak minum dah air manis malam-malam ni. Dah esok lah. Tapi kalau rokok dia habis, orang kita beli. Nak ayat ceritanya begitu dah. Jangan marah orang risau kau kita jual ayat ya. Nak suruh khabar apa kita ni, nak suruh nak ayatnya hak mana lebih besar, hak mana lebih penting. Sifat untuk buat ibadah korban. Ada sifat untuk buat ibadah korban. Jadi kita ambil lah panduan ini. Ini pun diajar oleh Tok Guru hamba. Dia kata kalau kita nak buat korban tiap-tiap tahun, musipah lah tiap awal lagi, tiap-tiap bulan. Tak boleh sipah sebulan, musipah hari-hari. Kalau sebulan mungkin banyak, 90 riyal sebulan banyak. Sipah hari-hari, 3 riyal sehari, 3 riyal sehari. Kita tak sipah pun habis juga, baik kita sipah. 3 riyal sehari, 3 riyal sehari. InsyaAllah, sampai satu masa, kita boleh buat ibadah korban. Pakat-pakat klik royak kepada formula ni kepada sahabat-sahabat kita lain. Kena perwajib ke atas kita. Jangan wajib atas orang, perwajib ke atas kita. Kita buat untuk kita sipah 3 riyal sehari. InsyaAllah. Baik. Muka surat 43. Muka surat 43. Kita sambung sikit lagi. Iaitu baru ni kita kecek pasal Nabi ni ada berapa ratus ribu orang, Rasul ada berapa orang. Kita raya ada 25 Rasul, ada 124 ribu orang Nabi. Kita cerita dah minggu lepas. Sambung sikit lagi di samping riwayat di atas berdasarkan tu muka surat 43. Di samping riwayat di atas berdasarkan juga keterangan yang diriwayatkan oleh setengah ulama mengatakan bilangan Nabi seramai 134,000 dan bilangan Rasul 313 orang sahaja. Ini ada pandangan hak kata begitu. Walau bagaimanapun kita wajib percaya kepada rasul-rasul dan nabi-nabi di dalam dua bentuk. Ada dalam dua bentuk. Kita kena percaya kepada nabi-nabi dan rasul-rasul. Yang pertama secara keseluruhan, iaitu ijmali, iaitu kita percaya bahawa Allah telah mengutuskan nabi-nabi dan rasul-rasul kepada umat manusia yang berbilangan, yang bilangannya tidak diketahui oleh manusia. Wajib percaya Allah Ta'ala utus nabi-nabi dan rasul-rasul ni bilangan dia tidak diketahui oleh manusia. Ayatnya banyak, tak tahu berapa. Allah Ta'ala yang tahu dah. Itu satu. Yang kedua secara detail, iaitu tafsili, iaitu kita percaya bahawa Allah telah mengutuskan seramai 25 orang rasul yang disebut di dalam Al-Quran. Hak ni wajib percaya 25 orang rasul yang disebut di dalam Al-Quran. Lepas tu lagu mana pula dia kata lain. Lainnya penjelasan mengenai Rasul. Ada lagi penjelasan mengenai Rasul. Nak jelas lagu mana lagi, kita kena tahu. Takut-takut jumpa hak biasa lain.
Apa? Memang akhir zaman ini macam-macam benda boleh berlaku. Hak ngaku nak jadi nabi pun ada, dah ngaku nak jadi rasul pun ada. Depan hari kita tak tahu. Pasal apa? Dunia hari ini dunia penuh dengan fitnah, dunia yang penuh dengan huru-hara. Huru-hara dunia kita hari ini dah. Jadi kita kena ada ilmu dalam bab ni. Dalam bab gapo? Bab nak kenal nabi, bab nak kenal rasul, ada penjelasan dia mengenainya. Dalam Al-Quran ada sebut walikulli qaumin had. Gapo dia ada kata? Bagi setiap kaum ada petunjuk. Bagi setiap kaum tu ada petunjuk. Petunjuk apa dia? Petunjuk ini ialah utusan Allah, yakni Rasul, yang membawa petunjuk hidayah kepada kita. Dan dalam Al-Quran ada sebut lagi, dia kata tallahi laqad arsalna ila umamin min qablik. Sesungguhnya kami telah utuskan rasul-rasul kepada umat-umat sebelum engkau. Allah Ta'ala kata, umat-umat sebelummu ni kami utus dah rasul-rasul, ramai dah. Waktu mari Nabi ni rasul yang akhir zaman. Nabi yang akhir. Utusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala mengutuskan rasul. Rasul itu adalah manusia. Manusia mana? Pilihan Allah yang diutus untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia dan membawa syariat. Bawa syariat, ajaran ataupun aturan hidup yang baru. Baru lagu mana? Daripada Nabi dulu, mari syariat Nabi Muhammad ni berbeza dengan Nabi-Nabi yang dahulu. Cumanya dalam bentuk semuanya nak mengabdikan diri kepada Allah. Cuma syariat dia beza. Beza lagu mana? Kalau kita zaman Nabi kita, orang yang puasa pasal ni, orang dulu puasa pasal lain juga, tapi puasa juga. Nama puasa tu lah. Hak ni pun puasa juga. Jadi puasa tu tak puasa. Cuma mungkin dia puasa tu, hari ni puasa, esok tak. Lusa puasa. Tu syariat lah tu. Kita puasa sebulan, puasa juga. Contohnya hukum buat salah, melakukan syirik, menyembah berhala dan sebagainya. Hukum zaman Nabi Musa versi lain. Hukum zaman Nabi kita versi lain. Tapi tetap hukum. Dan ayatnya syariat tu berbeza. Jadi kita kena ikut syariat mana? Kita kena ikut syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kena ikut hak tu lah. Jangan pula kita nak ikut syariat Nabi dulu. Tak boleh lah. Sebab kita hidup di zaman Nabi Muhammad. Nak ikut syariat Nabi Muhammad lah. Tak kita nak kata, kita tak boleh puasa sebulan. Kita nak puasa zaman Nabi dulu. Tak boleh. Buat lagu tu. Jangan sampai buat gorang gitu. Kena mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbezaan Nabi dan Rasul. Baru ni kita dah cerita dah perbezaan Nabi dan Rasul kau semua dah. Kita reti dah ada maklumat dah berkenaan dengan Nabi dan Rasul ni. Dah Nabi ni dia buat ibadah. Allah Ta'ala suruh dia buat ibadah, dan Rasul ini dia buat ibadah dan menyampaikan kepada umat dia. Itu Rasul. Kerja Rasul menyeru umat dia buat seperti mana yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rasul ini kita tengok dalam ayat Quran surah An-Nahl ni, dia kata diutuskan rasul-rasul kepada umat sebelum engkau. Maknanya sebelum Nabi Muhammad ni ada rasul-rasul dah. Dan kita ni juga diutuskan kepada kita ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi memberitahu kepada kita, maka kita kena patuh dan taat. Patuh dan taat. Jangan kita engkar perintah Nabi kita.
Dan dalam ayat yang lain, yaitu surah Fatir, wa in min ummatin illa khala fiha nazir. Bukan tazir, nazir. Waktulah mata pak dah kira-kira tu. Fiha nazir. Bermaksud, dan tidaklah satu-satu umat melainkan di dahulunya ada di antara mereka pemberi ingatan. Maknanya nabi-nabi dulu tu telah ada dah diberi peringatan. Ada dah. Belum kita ni ada nabi-nabi, melainkan dahulunya ada di antara mereka pemberi ingatan. Maksud pemberi ingatan tu ada seorang rasul untuk beri peringatan kepada umat-umat dahulu dah. Jadi umat kita, nabi kita pun, kita sendiri pun ada nabi yang memberi peringatan kepada kita. Lepas tu lagu mana nak kenal ni? Ada orang mengaku nabi, kawallah nabi dah mau kenal kau. Sudah kita. Nak kenal kan? Ciri-ciri dia ada ciri-ciri dia. Nabi hok ni kata nabi, hok ni kata nabi. Batulah zaman gitu dah. Orang-orang yang terdahulu ada tak mengaku tu. Apa tak mengaku? Tak percaya Nabi Muhammad ni. Ada tak percaya tu. Jadi pecah dua, ada hak ikut, ada tak ikut. Dia tak percaya. Sampai kita percaya dah. Percaya dah. Cuma zaman kita ni percaya, takutnya ada hak lain lagi mari. Dia kata Nabi dulu mati ni Nabi baru pula. Sudah kita. Berat kita tak. Ciri Nabi ni ialah manusia biasa. Nabi ni manusia. Mula-mula sekali kita kena ambil maklum, Nabi ni manusia. Allah Ta'ala tak utus Rasul kepada kita selain daripada manusia. Allah Ta'ala utus manusia. Berapa? Nak rakyat cerita kepada manusia, kena utus manusia. Tak boleh hantar malaikat nak rakyat kita. Pasal tak berlagu lu, tak berlagu lain. Dia kena utus manusia. Allah Ta'ala guna malaikat untuk wahyukan Al-Quran kepada Nabi. Nabi yang ke rakyat kita. Guna Nabi, wahyu kepada Nabi, dan Nabi rakyat kita. Sebab kita boleh faham manusia dengan manusia. Nabi itu manusia, tetapi pilihan Allah untuk kita. Maksudnya Nabi ini adalah orang yang terbaik. Manusia yang terbaik. Tak ada lah manusia yang terbaik selain daripada Nabi. Kalau ada orang kata, kita pun molek juga, itu bahaya. Itu bahaya. Tak ada orang lain, hak terbaik. Manusia, segala manusia Nabi lah terbaik. Pilihan Allah Ta'ala tu Nabi. Itulah yang terbaik. Manusia biasa, dia ni manusia. Tetapi dia ni adalah manusia yang terbaik. Dipilih oleh Allah. Bukan kita latih. Kita ni nak pilih ketua, kita latih. Tetapi Nabi tidak kita latih. Allah yang sendiri yang latih. Dia sendiri yang latih. Apa? Sebab dia lebih mengenali. Dia lebih mengetahui. Allah Ta'ala ni maha mengetahui. Maka mereka bila sebut kata manusia, Nabi pun makan. Dia pun makan. Dia tidur. Nabi ni tidur. Nikah. Hidup seperti manusia lain. Dia menikah. Dia hidup seperti manusia lain. Dia makan seperti kita. Kalau makan kurma, kita makan kurma. Maknanya makan. Tidaklah kata, bila kata Nabi ni, apa? Nabi tak makan, gua ni tak tidur, Nabi tak nikah, tak kena tu. Nabi dia menikah. Makan, tahi makan, dia makan. Tahi tidur, dia tidur. Itu Nabi, ciri-ciri dia. Dan Nabi ni juga dipilih langsung. Maknanya terus Allah Ta'ala pilih. Tidak diutuskan
Tiada diusahakan atau diminta kita nak orang ni lah Nabi. Tak. Kali itu adalah pilihan Allah. Menerima wahyu melalui malaikat Jibril, membawa risalah, iaitu mengajak manusia kepada tauhid dan jalan kebaikan. Kalau ada orang mengaku Nabi tetapi tak bawa risalah, mana tak mengajak manusia kepada tauhid dan jalan kebaikan, iaitu dia bukan Nabi. Ada lagi ke? Ada zaman lalu nak jadi Nabi pun. Kau akhir-akhir zaman kau ramai nak mengaku jadi Nabi. Ngaku nak jadi Nabi. Adalah ni dia akan tubik pula pengikut baru Nabi ni gini, Nabi gini, dia akan tubik macam-macam. Dah bermacam-macam pengikut. Hak ni pesen ni, kalau kita tak mengaji kak, pas kita lah terikut. Dah dia tubik ajaran gitu, ajaran gini. Kena jaga molek ni akhir zaman ni. Sebab ngaji lah ni pun mudah doa tak ngaji. Main dengan abang Google begitu ya. WhatsAppiyah, Facebookiyah, kitab dia. Dah. Itulah zaman lah ni. Susahlah kita. Zaman lah ni. Dia payah dia panggil kitab dia lah, nama kitab Facebookiyah, kitab dia. Facebook. Waktu WhatsAppiyah. Kitab dia. Jadi kitab WhatsApp ni payah juga buat kira. Yang mela ni dia model baru sikit lagi lah ni. Kita royak yang nak gapo dalam internet tu, dia panggil nama gapo. Kita pecek ru tu. Cek GPT apa? Cek tu ke apa? Cek. Macam kecek dah. Macam kecek. Tu nak royak cerita dah. Yang mela ni. Ada betul. Tapi kita kena buat rujuk ke kitab-kitab. Jangan pakai tu sepenuhnya. Ada juga kena buat rujuk ke. Kalau kita orang mengaji dah ni, tahan sikit. Kita kena cek tengok lah. Zaman-zaman lah ni kau canggih. Kau canggih, kau lama, kau canggih. Sikit lagi kan, tak ada berlaku dah kitab. Semua pakai laptop berlaku. Semua kitab kita ni berada dalam tablet ataupun laptop kita. Semua duduk laptop berlaku. Jadi pokok kita hak jadi 60 tahun, 70 tahun ni sikit hari tak reti dia nak mengaji apa. Tak ada dah kitab-kitab. Muncullah ada lagi orang ni orang buat karangan kitab-kitab lama, sipel. Ada lagi lah. Hak ni pun tak tahu hak berapa puluh tahun ni kita tak reti nak ayat tahu apa ni lah. Lusuh lah kita ni. Kitab ni pun. Tak apalah, ada panduan kita. Itu ciri-ciri dah. Allah Ta'ala pilih secara langsung menerima wahyu, membawa risalah. Dan Nabi ni ialah teladan terbaik. Nabi ni teladan terbaik. Nabi nikah. Kita kena nikah. Nabi nikah lebih pada 4. Tak boleh lah kita kat 4. Berapa syariat kita? Syariat Nabi Muhammad kat 4. Dia kata muka Nabi boleh lebih. Tak usah kira lah Nabi tu lain. Dah kita sekat 4 lah. Tak usah duduk lawan. Tak. So pun tak apa nak jaga. So kau nak 4. Padahal sekat tu sudah lah. Ni lawan semacam. Dah. Orang jantan lah. Orang tena bunyi nikah. Tak mengih lalu. Dah. Dah orang tena. Orang jantan. Dia bunyi bak nikah ni dia suka. Takak suka lah berani dak juga. Takak suka ya. Berasa semangat sikit. Kecek bak nikah 2 3. Berani dak juga. Klik rumah tengok hak ibu beritik di rumah kan. Mati lah. Tak lagi dah. Tawan lalu. Nak mana kau kita kecek senior dengar di rumah tu. Dia kata ustaz kecek gapo dia kata. Klik konyo selalu. Hak segar molek-molek konyo tu. Berapa? Tu nak ayatnya. Kecek saja ya buat kita ni. Dah. Bagi segang. Masuk kali hamba-hamba lah. Masuk dia. Sebab kapu hamba tu, hamba ada persatu wang takut bini.
Kita ni dah mau latih sebagai penasihat. Dia molek lah. Pengerusi orang lain, penasihat tu hamba. Kata mana pula bubuh ke hamba. Dia kata pasal hamba tengok tu email. Bawa semua bini gimana. Tapi takut juga tu dia. Benar juga dia. Berat Kan? Takut juga tu dia kata. Boleh latih lah dia. Dia lekat lah kita penasihat. Geruk takut bini. Adalah lebih kurang 10 orang di Kedah ada satu dia panggil kumpulan tu. Satu kumpulan tu. Ibu pejabat dia digosok pakai payung. Ibu pejabat dia gosok pakai payung. Jadi kalau siapa nak masuk boleh daftar lah. Boleh daftar. Daftar satu buat takut bini. Kalau tak pergi daftar tu beraninya tu. Tak pergi daftar tu berani dah. Baik. Nabi ni dia ada isteri. Ada isteri. Jangan pula kita kata Nabi tak bini. Tak, Nabi ada isteri. Nabi ada anak. Nabi ada anak. Isteri Nabi bukan seorang, bukan dua, bukan tiga. Banyak. Ramai. Anak Nabi berapa orang? Anak Nabi kita ada 7 orang. 3 laki-laki, 4 perempuan. Tanya orang pasti ni, budak-budak pasti pandai lagu ni lah. Tanya kita kah, tak ada apa lah. Dia belajar nyanyinya. Qasim, Abdullah, Ibrahim, Fatimah, Zainab, Umi Kalsum, Siti, Ruqiyah. Cukup tak 7? Cukup lah 7 dah. Kau tak betul moyang ni. Kau ada tak betul? Ada nak komen? Kita apa ke? Ingat nama-nama Nabi, ingat anak-anak Nabi, ingat isteri-isteri Nabi dengan melalui cara-cara gitu secara spontan kita boleh ingat dah. Ni satu ilmu. Dia Nabi ada anak, ada isteri. Hidup seperti kita, dia makan, dia tidur, dia bangun. Kita kata kita nak jadi umat Nabi kak, kita kena jaga malam, jangan tidur. Tak kena tu. Nabi tidur. Masa tidur. Masa jaga. Kita kena ikut itu ciri-ciri. Ciri-ciri Nabi. Jadi kita kena ikut contoh, kita kena tahu benda begini. Dan Nabi ini adalah akhlak dan perbuatan mereka adalah contoh. Nabi ni akhlak perbuatan itu contoh. Contoh kepada umat. Atau ciri-ciri Nabi. Kalaulah Nabi ni perangai tak molek, bukan Nabi. Tak nak tiru contoh ni tak kena, bukan Nabi tu. Berapa yang kita kena ngaji? Sebab satu hari dia akan mari. Dan begini. Akan mari. Ngaku Nabi. Kita pun kelih tengok. Saya nak ngaku Nabi. Wanu. Pakai pun pelik dia. Hangit sebelah kau tak. Pakai tak serupa orang alim. Tak serupa orang berilmu. Tak kena bukan ni. Berapa? Berapa? Alam dunia ni mungkin kita boleh kelih. Tengok tak. Alam dunia ni. Tengok, bukan Nabi nak kau ni mula. Tapi di alam ke apa? Soal lagi. Alam mimpi. Ada alam mimpi. Siapa dia mimpi jumpa Nabi? Ada orang mimpi jumpa Nabi? Tak jumpa lagi nak kita. Haru dah. Dah haru. Pasal benda tu tak mutai. Tapi raja jumpa? Tak raja jumpa. Tak jumpa kita. Kalaulah Allah Ta'ala jumpa. Contohnya mimpi. Dia mari aku ni Nabi ni. Ataupun kita mimpi jumpa dengan Nabi. Kita kata Nabi dah tu bakal jumpa gini. Belum tentu lagi Nabi. Takut engkau lain. Takut engkau lain. Ya kita kaya Nabi dah. Takut engkau lain. Jadi kita kena jangan gaduh lah. Jangan gaduh. Mimpi kadang-kadang ni, mimpi kita ni orang biasa ni kak. Gitulah. Mimpi orang biasa ni, mimpi orang awam ni.
Ni gak dok kita mimpi jumpa dengan orang pakai jubah gapo semua siap dalam mimpi kita kata nabi dah lah. Dia boleh berlaku dalam mimpi kita ni tak. Jadi kita kena tengok molek tilik molek. Jangan gaduh nak royak kat orang lah. Kalau benda lagu tu jangan gaduh nak royak kat orang. Dah ni gak gaduh royak kat orang malah kawan jumpa nabi malah. Sedap dah. Lagu mana pakai ni? Ni kena beringatlah. Nak gini ni. Pasal akhir zaman ni banyaklah fitnah-fitnahnya. Banyaklah cobaannya, banyaklah dogaan-dogaannya. Jadi ilmu kena ada. Ilmu kena ada. Kalau kita mimpi benda pelik-pelik kita relax dulu. Jangan duk gaduh kita kat orang. Jangan gaduh kita kat orang. Ni penting dah. Kena buat saya mokkah dulu. Aku ni mimpi gapo ni. Jangan gaduh kita. Ni gaduh kita kat orang dah. Kalau orang poh kita lah. Orang poh kita ni kena jaga molek dah. Nabi ni dah teladan. Nabi teladan yang baik. Nabi tunjuk teladan yang baik, contoh akhlak yang baik dari segi pemakaiannya, dari segi pemakanannya, dari segi pergaulannya, dari segi perwatakan, dari segi pendidikan anak-anak dan sebagainya. Semua ni contohnya ialah Nabi. Mari pun baca ketubah dah contoh Nabi. Nabi nikah, Nabi beranak, Nabi tak beranak lah, Nabi isteri lah beranaknya. Nabi mempunyai anak. Contoh ketubah mari. Jadi mak-mak kita ada hari ni klik tanya ke dak tu ayah-ayah kita mari dengar ketubah mari. Hak mari Jumaat kemari klik tanya ke dak. Ya sepatutnya mak-mak kita di rumah tu pokmu klik ke lagu mana hari ni ketubah gapo hari ni. Tanya lalu. Tanya lalu. Klik tanya. Hari ni tak ambil baca ketubah tajuk gapo. Mula-mula sekali pok kita lelaki kita akan royak, tahu aku tak ambil tak royak tajuk dia kata. Tu mula-mula sekali. Dia akan cari jawapan dia kata tak ambil tak royak tajuk gapo. Pas tak royak tajuk ketubah ni royak gapo. Aku tak tahu-tahu juga dia kata. Tu Imam kata ittaqullah juga aku hanguk paksa dah ni. Dia kita kena dengar ketubah ni. Tu Imam kata gapo. Jadi hamba nak tanya tu semua hari ni gapo dia tu Imam kata mari. Boleh jawab ada boleh. Royak sikit-sikit apa dah. Tu Imam kata gapo mari dah. Mencontohi cari isteri. Dengar dah tu boleh kira juga tu boleh royak dah. Mencari calon isteri yang beragama. Lepas tu dalam teks khutbah juga dia kata contohnya Nabi adalah contoh terbaik. Bab menguruskan rumah tangga Nabi contoh yang terbaik. Nabi juga dia menteladani anak-anak jiran tetangga, sanak saudara, dakwah. Itu contoh Nabi. Dan kita kena bermula daripada rumah lagi. Bermula daripada rumah lagi. Kita kena buat kerjaan ni rumah lagi. Didik anak-anak kita daripada rumah lagi. Jadi klik royak gitulah kau bini kita kata aku dengar tu Imam kata gitulah. Tu kena ingat molek lepas ni mak kita bini kita klik tanya kan ni. Klik kan ni. Dia tanya kau nak jawab mana kita. Hari ni tu Imam ngajar apa ni? Aku tengok dah kitab dia hari tahu aku tak tahu ke satu dia. Hari ni iaitu ciri-ciri nak kenal Nabi, penjelasan mengenai Nabi. Contoh dia penjelasan mengenai Nabi. Kita kena tahu dengan jelas Nabi ni apa dia. Nabi ni lagu mana? Sifat dia, lagu mana ciri-ciri Nabi ni. Dalam banyak-banyak kita dekat sana ni, ambil hak lain-lain tak membubuh-bubuh tu. Berapa? Nak suruh banyak sikit isi kandungan dia. Kalau ambil hak ni saja dia bagi ayat Quran dengan maksud tu je. Dia suruh kita syarah biar panjang sikit.
Kalau kita nak kira baca hak tu, pada hak tu tak ada apa-apa dah lah. Jadi dia kena tahu lebih sikit lagi berkenaan dengan ciri-ciri ni. Nak kenal Nabi ni ialah Nabi ni dia menerima wahyu dan memberi peringatan kepada manusia. Itu ciri-ciri dia. Kalau Nabi ada saja tak ada ayat gapo-gapo tu bukan Nabi tu. Tak ajak manusia. Lepas tu contoh yang terbaik ialah Nabi. Nabi ni role model. Kita kena tengok panduan dia Nabi. Nabi makan lagu mana, Nabi tidur lagu mana, Nabi bergaul dengan manusia lagu mana, dengan sahabat-sahabat lagu mana, dengan masjid lagu mana. Itu contoh. Dia bagi contoh. Perbuatan mereka adalah contoh. Semua hidup Nabi itu adalah contoh. Dia contoh yang terbaik. Daripada start bangun tidur, siapa kau tidur semula tu contoh. Nabi itu sendiri contoh. Kita kena ikut dia 100%. Kalau boleh ikut 100%. Kalau tak boleh ada arah lah. Nah, sebab ada hak sunat kita ikut. Ada yang tak sunat. Tak sunat tu apa? Tak mampu kita nak ikut. Tak mampu nak orang. Kita ikut setakat kemampuan kita. Nabi mari masjid tiap-tiap hari. Kena ikut lah. Ni tak nak ikut hak bini tu. Ya, tak ada hak lain. Ya, kita royak Nabi kata mari masjid. Oh, Nabi memang lah. Dia mari masjid sama. Alasan banyak lalu. Nabi semaya masjid sama. Tak aja semaya di rumah. Bak semaya waktu, 5 waktu masjid sama. Kita pun ikut lah. Lepas kita berkata, Nabi boleh lah dia Nabi. Kita ni manusia biasa. Alasan tu ada sama. Alasan tu ada sama. Kita tak say alasan. Kita nak suruh ikut Nabi sekadar yang kita mampu. Tak boleh mari 5, mari 4. Tak boleh mari 4, mari 3. 3 waktu. Tak boleh mari 3, mari 2. Ni tak ada langsung. Zuhur tak ada, asar tak ada, gharib tak ada, isya tak ada, subuh tak ada. Tak ada mari masjid. Tapi bab sunnah, hak menikah 2, 3, siap baca ayat Quran. Oh, hebat. Dengar apa ayat tu? Dia baca pula sekerak bal. Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Tak sambung dah dia baca kat tu ya. Dia pun ayat bini dia. Fankihu ma taba lakum. Kahwinlah kamu dengan perempuan-perempuan yang kamu sukai. Minan nisa. Dia tak ayat so dia kata dia ayat 2 selalu. Apa betul lah Quran tak ayat so. Masna 2, 3, 4. So tu memang kena menikah dah ke mana-mana pun orang jantan ni dah. Mana memang kena nikah. Nikah tu wajib. Jika mampu nikahlah. Mari pun kecek bab nikah juga dah. Ketebah mari. Cari perempuan yang beragama nikah. So ni tak ada sebut dalam Quran ada. Tak ayat lah ayat tadi. Dia kata masna wa sulasa wa ruba'. 2, 3, 4. Dia kata apa? Kita nak kata mana? Ada ayat tu betul dah. Kat tu. Dia tak baca dah. Hak selebihnya tu. Apa? Dia mati ayat khat tu. Ada lagi ayat tu. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jika sekiranya kamu tidak boleh berlaku adil, maka cukuplah dengan yang satu. Jadi orang tenda ni kena apa ayat ni? Kena apa ayat ni? Bila orang jatuh baca fankihu ma taba lakum minan nisa wasna wa sulasa wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Dia pun nyak tak kata apa. Bapa tak mampu pada solah weh. Dah hak son ni pun mu tak ada nak jaga dah. Tak kata apa dak. Jadi kita tolong ajar ni nak royak supaya biar kita nak buat gapo-gapo tu tahu dah. Nabi dia mampu. Tu dia buat. Boleh buat contoh. Kita bagi contoh tu setakat yang diberi syariat kepada kita 4 orang. Kalau mampu, kalau tak mampu so.
Tak mahu puasa. Jadi gitu dah. Dalil Al-Quran, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, yakni Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Surah Anbiya 25. Dalam kitab lain lah. Dalam kitab kita ni, apa dia ni? Nombor 2 ni. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ, yaitu dan kami tidak pernah mengutuskan rasul sebelum engkau melainkan orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepada mereka. Nabi ini ialah daripada laki-laki, bukan perempuan. Nabi ini dari laki-laki. Kita kena ingat tu. Nabi ini tak ada perempuan. Nabi laki-laki. Dan Nabi laki-laki. Jadi kalau mari ada orang mengaku, orang tenda kata, aku ni Nabi dan Rasul. Tu bukan tu. Hak lain tu, mari hak lain. Iblis kau apa ada lah tu. Dia memang iblis ni yang boleh mengaku belaka. Dia boleh mengaku ni. Dia boleh mengaku dia iblis ni. Dia boleh jadi orang tua, boleh jadi orang muda, boleh jadi dia macam-macam lah. Ada pandangan kata iblis dia takut nak mengaku dia ni rasul, dia ni nabi. Iblis takut. Dia tak boleh nak kata aku ni nabi. Iblis tak boleh nak kata. Lepas tu manusia berani kata. Manusia berani. Iblis tak berani kata. Manusia berani kata. Berani mengaku dia ni, akulah nabi je deh. Akulah rasul. Berani manusia. Ni manusia ni berat lagi pada iblis. Manusia ni berat lagi pada iblis dah. Berani dia kata. Mengaku lah. Berani mengaku. Mengaku nabi pula tu. Apa pula iblis ni tak? Iblis ni Allah Ta'ala marah ke dia. Tak sujud sekali ya kepada Adam. Tak sujud sekali ya kepada Adam. Allah Ta'ala kata suruh sujud kepada Adam, sujud hormat. Iblis tak sujud sekali tu ya. Dia tak sujud sekali tu, Tuhan marah dia dah. Tapi manusia ni berapa kali tak sujud Tuhan? Manusia ni. Ayatnya berat lagi pada iblis ni. Manusia je ni tak sembahyang ni berat lagi pada iblis ni. Berapa tak sujud Tuhan? 5 kali, 6 kali sehari waktu. 5 waktu sehari. Tuhan suruh dah. Tak buat kali habuk. Berat lagi. Berat lagi. Ini nak ayat manusia. Tapi Allah Ta'ala ni tak. Kalau dosa dengan dia kan. Tak maya, tak gapo. Bila dia kembali kepada Allah, Tuhan terima taubatnya. Berapa? Allah Ta'ala ni maha pemurah, maha penyayang kepada hamba-hambanya. Nak setara tu Tuhan dengan manusia. Dengan iblis sekali tak sujud muni kafirin. Wis lalu dah. Tapi kepada manusia, dah. Apa Tuhan saya sebenarnya kita. Tak marah lalu. Tak sujud, tak gapo, tak marah lalu. Bila kembali kepada Allah, maka Allah Ta'ala kata, aku akan hapus dosamu walaupun setinggi langit. Nak ayatnya Allah Ta'ala. Dengar manusia ni. Pengasihnya Allah Ta'ala, penyayangnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak boleh nak rayak lah kita. Kalau kita tengok kedak dosa kita, berat lah. Dosa kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berat. Tetapi bila kita kembali kepada Allah, maka bertaubat kepada Allah, Allah Ta'ala akan hapus segala dosa kita. Hebat dah. Jadi tak sel lagi kalau kita bertaubat. Tu tanya diri kita sendirilah lagu mana. Mari dah orang yang memberi petunjuk yang ni nabi-nabi, mari dah gini ayat cerita gini dah. Dan seterusnya ayat yang lain pula. Ni dia kata sini nombor 4 ni, Rasul menerima apa yang diterima oleh manusia. Mana terima maksud kau dah terima tu. Dia terima apa yang diterima oleh manusia biasa. Oleh kerana rasul-rasul itu manusia, maka mereka juga terkena dan menerima apa-apa yang terkena kepada manusia biasa seperti sakit. Nabi ni pun sakit.
Sebab apa? Sebab dia manusia. Dia sakit. Nabi pun sakit. Ada kisah-kisah Nabi sakit dan sebagainya. Dia terkena apa lagi? Ada tahi kuat, ada tahi lemah, ada hidup, ada mati, lain-lain lagi, banyak lagi lah. Kena racun, kena. Dah, nama kata, Nabi tak apa dia, tak apa guana, kena apa tolong. Dah, termakan racun. Ditipu oleh, ada kisah dia tu deh, dalam minuman. Ada kisah dia. Jadi, kena, Nabi pun kena. Nabi sakit, kena pekul demo darah, apa tolong ke? Dah. Kalau kita tengok Nabi pergi dakwah di Taif, kena balik batu. Tidak kata akih dia Nabi dia mau balik batu tak kena tu. Kena apa tolong. Darah apa tolong. Tak masuk, tak ikut dakwah Nabi. Bukan setakat tak ikut, kena pekul dengan batu, kena buat nganyi demo. Apa tolong ya. Pok kita pergi dakwah 4 orang, ada setengah orang dakwah, pok kita pergi dakwah ni kena berat juga. Dah. Di sejarah hamba ni. Dah, sejarah hamba ikutlah, hamba ikut dakwah ni. Tak ada lama lah hamba ikut yo. Hamba jadi pengikut, hamba baru-baru tak erti mana lagi ikut di belakang. Dia satu tempat tu cerita kisah, al-kisah satu cerita dah. Al-kisah satu cerita tu hamba pergi duduk di belakang-belakang kita pengikut dah. Dia biasa dia pergi kurang-kurang 3 orang ataupun lebih pada 3 dah. Kurang-kurang kena lagi 3 orang dia panggil buat gah. Ya Allah, aku tak tahu tak mau sebut gah dah tak. Dia buat gah dah. Jadi pergi tu dia perginya bukan kata pergi ngajar situ. Dia pergi royak kata hari ni kita duduk di masjid sekian. Jadi pakat mari dalam belakang kita. Dia ajak orang pergi masjid. Ya. Bukan ngajar situ. Dah, ada seorang rumah tu. Kita pergi. Dia bisik dengan anak dia. Dia bisik dengan anak dia. Ni anak dia royak ni. Hamba tak tahu kalau dia bisik dia jauh dah. Dia bisik ke mana? Dia kata kalau orang dakwah mari royak kata abah tak ada. Dia gitu tak. Jadi kita pergi rumah dia, siapa rumah dia tu? Assalamualaikum, tubiklah anak dia. Anak dia kata mana? Dia kata, abah suruh royak dia tak ada, dia kata. Kita kata ya Allah, dia bisik lagu ni dia ni. Budak dia tak ada erti apa, dia royak apa dia suruh ya. Dia royak abah suruh royak dia tak ada. Tak ada apa, je dah. Nampak lah dia. Ada di rumah tu. Dia ada di rumah. Lepas tu lagu mana? Orang dakwah buat kan? Tak marah. Dia akak doa, ya Allah ya Tuhanku, bukalah pita hati nama sikit. Suruh dia mari masjid. Gitu ya dia ayat. Tak ada marah ke apa. Tapi lah ni tu, orang panggil ke apa tu? Pukulan yang hebat. Pukulan lah tu. Anak dia royak gitu tu, anak dia royak supaya dengan hak dia ajar tu pukulan yang hebat. Kalau kita kena batu tas kepala dah, leku tas kepala kena dah tu. Darah sebab-sebab kelik gitu tu tak tangguh gitu kita. Pergi dakwah. Zaman Nabi dulu pekor tu. Pergi dakwah. Kita tak kena pekor, dia kata gitu je. Hak berat lagi dia kata, saya nak dakwah. Dia kata, anak bini dia pun tak dakwah. Kita kelik tak tangguh gitu. Tu pukulan yang hebat. Pukulan yang hebat. Ini ayatnya nak jadi pendakwah ni kena berani tangguh lah. Pok kita nak mengajar ni, nak mengajar orang dia kata. Anak dia duk mai kat sini kena, kena. Gaknya ramai-ramai anaknya ada lah, hak jadi ada, tak jadi pebuahnya juga. Dah. Ada hak kotak, ada hak luruh petang lagi, tak ada apa-apa luruh dah. Ada juga hak tak ada isi. Nyok apa dia orang panggil? Komen ke apa dah. Nyok tak ada gau satu dia. Air tak ada, buahnya tak ada, kulit saja ada. Tak jadi dah. Dalam banyak-banyak putih tu ada tak jadi. Gitulah manusia pun lagu tu juga. Tidak semestinya Tok Emil kak jadi berlaku anak dia. Ada anak Tok Emil tak pakai pun. Sebab Emil tidak boleh diwarisi. Tak boleh nak waris atau aku pani aku nak suruh menjadi Tok Emil. Tak boleh. Walaupun kita pok kita Tok Emil, ayah kita Tok Emil pani, boleh kat aku Tok Emil tu. Dah sedap mengegar dah. Ilmu tak ada nak jadi Tok Emil mana?
Nah, contohnya begitu dah. Tidak boleh diwarisi. Hanya orang yang bertakwa saja Allah Taala pilih. Orang-orang yang bertakwa, anak tidak temel pun boleh jadi temel, lan-lanan. Apa? Orang tu dia jauh, dia ada ilmu, boleh jadi temel. Ada apa-apa. Contohnya begitu dah. Kita jangan duduk sedak, ayah kita temel, kita boleh jadi temel. Dia kata pani aku dah jaga masjid tu, koyak dah. Yang nak koyak gitu dah. Baik. Dalil-dalil Al-Quran hak lain-lain lagi. Dalil ambil dalil hak lain-lain lagi. Dalil-dalil Quran ni banyak sebenarnya. Cuma dia bubuh sikit-sikit sini. Kalau dia bubuh banyak pada dalil Quran tu lah. Dia bubuh sikit-sikit supaya kita cari-cari hak lain lagi. Dia ambil tambah-tambah lah dari dalil Al-Quran. Dia kata sini, setiap kaum atau bangsa pernah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala baik melalui nabi ataupun rasul. Semua orang dia akan dapat petunjuk daripada Allah Taala melalui nabi dan rasul, melalui ajaran yang disampaikan disampaikan dari generasi ke generasi. Mana setiap kaum itu dia ada nabi dan rasul, ada petunjuk dah. Kita ambil contoh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Petunjuknya ialah nabi kita. Allah Taala wahyukan kepada nabi kita ajar kepada kita. Walaupun nabi tak ajar direct kita, tapi nabi tinggal Al-Quran dan hadis nabi. Itulah ajaran nabi dah. Kita ni butuh ada ulama-ulama, ada Quran, ada hadis membahaskan tentang Quran, membahaskan tentang hadis-hadis Nabi untuk tatapan kita, untuk pelajaran kita, untuk nak menguatkan keimanan kita. Itu dalil-dalil Al-Quran dan sebagainya. Dalil Al-Quran dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, yakni menyembah Allah sahaja dan tauhidlah, dan jauhilah taghut. Sembah Allah saja, jauhilah taghut, sembahan selain daripada Allah. Surah An-Nahl 36. Dan tidak ada suatu umat pun melainkan telah datang kepadanya seorang pemberi peringatan. Tak ada seorang umat pun melainkan ada orang pemberi peringatan, iaitu siapa dia? Nabi dan Rasul. Jadi kita nak wayak kata kita tak tahu tu, tak boleh. Kalau nak wayak tak tahu. Berapa? Kalau orang tak tahu ni, dia duduk dalam kapur, dalam bukit, tak tahu, tak berjumpa dengan orang. Apa ada apa orang jenis hari tu lah ni? Tak ada. Semua tahu berlaku. Kita katakanlah kita duduk bandar, ada lagi orang duduk kapur. Kapur pun siapa? Kapur lagi ni, dalam bukit ni. Siapa juga? Mana? Kalau kita sini Malaysia ni orang asli lah. Orang yang asli ni, orang yang duduk dalam hutan ni. Pun siapa juga. Siapa dia lagi? Iaitu melalui Jabatan Hal Ehwal orang asli. Dia panggil jaguar, kata Islam. Begitulah. Dia ada ustaz dia ada jabatan dia. Siapa? Kalau kita nak kata, dia mau tutup siapa? Ada siapa? Maik sendiri pun atas tu email pergi duduk situ. Atas. Jadi pendakwah bebas pun siapa? Kan nak kata tak siapa tu tak kena. Tak kena, tak nak kata tak siapa kan. Dia ambil sendiri pun tahun ni ajak nak pergi pula, wallahu a'lam, tak ada keputusan lagi. Mesyuarat punya mesyuarat, goreng bagi tak keputusan lagi mana. Ajak nak pergi raya dan tu. Nak pergi raya dan tu, nak tupai orang hak Kuala Lumpur, mari nak pergi korban dan tu. Kita nak pergi tupai sekaki lah. Tak penat sangat kita kalau tupai kat pakat ramai-ramai lagi dah. Tak ada keputusan lagi. Jadi kita gitulah. Kalau ada keputusan raya dan lah kita, raya keberapa tak tahulah. Raya pertama, raya kedua tertuduk lah. Mula kita kena sesak kita sini dulu. Berapa nak pergi raya dan tu, bila-bila nak buat ibadah. Bila-bila nak buat ibadah, nak menyeru kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tugas kita semua lah. Tugas kita semua. Jangan duk harap kau jabatan saja. Untuk menyeru kepada agama Allah Ta'ala ni, kita semua kena buat kira, kena pakat-pakat pergi. Kalau harap kau jabatan saja, tak gerak. Sebab dia tu
tidak besar, tidak ramai. Dia hanya sekelompok yang kecil sahaja. Jadi kita kena pakat tolong. Pakat tolong. Hak dia buat cara dia, kita cara kita. Seperti mana yang Nabi ajarkan kepada kita. Mana? Pada sahabat-sahabat. Contoh yang terbaik. Nabi bawa sahabat, Nabi hantar sahabat, sahabat hantar sahabat pada sahabat. So, meluaskan dakwah Islamiyah di seluruh dunia. Maka siapalah pak kita ni? Kita kena rasa bertuah lah, rasa butuh lah. Kerana siapa Islam tempat kita. Ada pandangan kata Islam ni mari melalui India, ada pandangan Islam mari macam-macam lah. Itu tak jadi masalah. Marilah kok mana pun, yang penting Islam tu siapa. Islam tu siapa pak kita. Jadi kita pula kena bawa Islam ni di atas pak lain pula. Sebarkan biar jadi kolama keluar. Hasilnya ialah hak asalnya ialah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ciri-ciri Nabi ni, dia memberi maklumat, memberi petunjuk kepada umat-umat dia. Bentuk petunjuk biasa ada beza-beza. Kadang-kadang melalui Nabi dan Rasul, kadang-kadang melalui orang salah atau peninggalan wahyu daripada orang. Mari daripada Nabi. Nabi ni bagi kau ni, orang ni pula royak kau ni, orang ni royak kau ni, orang ni royak kau ni, macam-macam bentuk macam-macam bentuk dakwah itu boleh dibuat. Jadi kita jangan jadi pendengar, kita kena jadi pendakwah, iaitu menyambung apa ni dia panggil hijah-hijah Nabi, menyambung hijah-hijah Nabi. Hak Nabi tinggal tu kita kena sambung. Apa pasal kita mengaku umat Nabi, kita kena buat hijau-hijau hak Nabi buat, sambung. Baik. Jadi dia Nabi ni pula, dia hak kita sebut saat ni, dia terima apa yang manusia lain terima. Dia ada kuat, ada lemah, ada hidup, ada mati dan lain-lainnya. Allah menjelaskan di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala jelaskan dalam Al-Quran. Surah Anbiya. Surah Anbiya. Kita tengok surah Anbiya tu. Wa ayyuba iznada rabbahu inni massaniyad dur wa anta arhamar rahimin. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. Surah Anbiya berapa tu? 8384. Dia kata ingatlah kisah Nabi Ayub. Semasa ia berdoa kepada Tuhannya, sesungguhnya kecelakaan telah menimpaku dan engkaulah yang paling penyayang. Lalu kami perkenankan permohonannya. Kemudian kami lenyapkan kecelakaan yang ada padanya. Kami berikan kepadanya pengikut-pengikut dan tambah lagi sebanyak itu sebagai satu rahmat dari kami. Dan peringatan bagi orang-orang yang menyembah Allah. Ayat cerita dalam Quran. Jadi Nabi ni pun dia ada seperti mana kita juga lah. Ada hak berasa gini, ada berasa gitu, ada hak disayangi, ada penyayang, macam-macam Nabi pun support. Sesungguhnya dia kata kecelakaan Nabi pun kena juga. Kena bahaya, kena buat nyanyok orang, kena sakit. Tapi bila kita sabar, Allah Ta'ala beri hak lain pula. Dan begitu juga dengan surah-surah yang lain. Surah Ali Imran contohnya, disebut dalam Quran ni, wa ma
وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Surah Ali Imran 144. Yang bermaksud, dan Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul yang sudah pun didahului oleh beberapa orang rasul. Maka jika ia mati atau terbunuh, patutkah kamu berbalik, yakni berpaling tadah menjadi kafir? Dan ingatlah, sesiapa yang berbalik, maka ia tidak akan mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan ia akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Maksudnya Nabi Muhammad ni, dia kata dalam surah ni, dia kata dan Muhammad itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah seorang rasul yang sudah pun didahului oleh beberapa orang rasul. Maka jika ia mati, terbunuh, patutkah kamu berpaling tadah menjadi kafir? Apa manusia ni? Nabi ni ialah seorang manusia mau dilantik menjadi nabi dan rasul, dan dia mati. Bila dia wafat ataupun mati, lepas tu hak mana ikut Islam dah, lagu mana? Nak ikut kafir mula ke? Pasal memang Nabi akan mati. Ke mana-mana pun mati. Kalau kita ikut Nabi saja, mati Nabi, kita pun tak ada dah pengikut dah. Kita kena teruskan kehidupan ini berpandu kepada ajaran Nabi SAW. Walaupun Nabi telah meninggalkan kita, tetapi Nabi tinggal dua perkara. Apa dia Nabi kata dalam hadis dia? Dua perkara aku tinggal kepada umatku. Apa dia? Al-Quran dan As-Sunnah. Taraktum fi amrain. Siapa-siapa ikut dua perkara ni, dia tidak akan sesat selama-lamanya. Lam tazillu abada, tidak akan sesat selama-lamanya. Apa dia? Al-Quran dan Sunnah. Walaupun Nabi tu wafat, mati, maka dia tinggal dua perkara ni, kita tidak akan sesat selama-lamanya. Dan kalau kita nak suruh Nabi hidup sama, tak boleh. Sebab Nabi ni manusia biasa, serupa kita, akan mati. Itulah nak rakyat cerita bahawasanya Nabi ni menerima apa yang diterima oleh manusia lain. Orang lain mati, Nabi pun akan mati. Jadi kita tetap teruskan kehidupan kita. Pasal kita pun akan mati. Satu masa mati kita mengikut sunnah Nabi, maka esok kita boleh jumpa dengan Nabi kita. Mati kita boleh jumpa dengan Nabi kita. Di hari akhirat nanti boleh jumpa dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lah ni kita tak boleh nak jumpa sebab dia mati dulu pada kita. Dia wafat dulu pada kita, kita tak boleh nak berjumpa dengan dia. Tak ada jumpa. Cuma kita boleh dengar, boleh tengok panduan-panduan yang ditinggalkan oleh Nabi kita. Hak ni sabda Nabi, hak ni qala Rasul, hak ni lagu ni. Apa hak Nabi kata, hak ni hak Nabi tunjuk, hak ni hak Nabi royak. Kita ikut apa yang dikatakan oleh para ulama yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ikut siapa-siapa kita wafat, dan kita akan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat nanti, insya-Allah. Moga-moga kita sentiasa ikut apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atas dunia ni kalau jumpa wak lagu tu apa ambo tak adilah dah. Ada setengah orang dia kata dia jumpa dengan Nabi dah. Ulai balik pasal ambo bimbang takut jadi menggolai. Takut jadi menggolai dah. Jadi kita ulai acak kali benda-benda lagu ni supaya jangan kita tersesat, jangan kita terpedaya dengan benda-benda karuk-maruk. Hak tentunya kita boleh jumpa dengan Nabi kita di hari akhirat.
hak tentunya. Hak dunia ni kalau manusia apa kita ni kak, gitulah kita tak nak kata apalah, hak tu wallahu alam lah. Hak tu bergantung kepada Allah Taala lah. Kita tak boleh nak kata gapo hak tu dah. Jadi tak boleh nak buat ayat penjelasan yang dia panggil konkret lah benda-benda gini ni. Sebab benda-benda hal ini di alam tidak nyata, di alam tidak nyata. Jadi kita payah nak kecek wallahu alam lah. Jadi kena beringat kita sendirilah, beringat kepada kita, hamba pun duk beringat sama kepada keluarga-keluarga kita lah. Janganlah kita ni terpedaya benda dengan benda-benda yang karut gitu tu. Takut, kita takut takut insya-Allah. Dan seterusnya, kenapa Allah utuskan Rasul? Bapa Allah Ta'ala utuskan Rasul. Jadi bapa tu minggu depan. Wallahu alam. Ada sebab, bukan saja-saja, ada sebab. Dalam kitab kita dia beri tajuk kenapa Allah utuskan Rasul. Jadi soalan tu. Jawapan dia minggu depan. Bapa. Baik. Mari kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi wa a'taraftu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.